Trip santai ke Pekanbaru 3 hari 2 malam geng. Flight dari KLIA 2 sepatutnya berlepas jam 10.30 pagi waktu Malaysia. Delay sikit, biasalah kan. Tapi jangan risau, pilot pecut macam bawa Formula 1 dekat awal. Kami mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 jam 10.30 pagi waktu Riau, perbezaan waktu 1 jam. Lepas daripada immigration, korang jangan lupa isi borang custom digital and declare barang cukai. Nampak simple tapi kalau lupa boleh jadi drama dekat balai ketibaan. First stop terus makan tengah hari dekat rumah makan Haji Upe. Sebenarnya ini adalah tempat yang kali ketiga dah aku makan. Alhamdulillah memang sedap, best, recommended. Terletak dekat sebelah perpustakaan Soeman. Menu yang paling kesukaan aku asam pedas patin, dia memang power. Kuah dia padu, isi ikan dia fresh. Harga pun ngam dengan dompet rakyat marehan. Lepas dah kenyang tu kami ke Van Holano Bakery. Kita ulang Van Holano Bakery. Sis, next time bagi nama senang sikit boleh tak sis? Okay, go. Lepas kenyang kami ke Van Holano Bakery. Pot wajib beli belah oleh-oleh. Daripada roti manis sampai ke tat gebu semua ada. Tapi paling laku keras adalah bagelen siap. Bagelen siap ni sebenarnya adalah roti kering rangup, masuk mulut terus cair, cecah dengan kupi. Sedap. Seterusnya kami solat jamak di Masjid Raya An-Nur. Masjid ni orang panggil Taj Mahal Riau. Binaan dia besar, bergaya Arab India Melayu. Kat depan masjid ni ada kolam pantul dan taman yang sangat luas. Waktu petang, reflection masjid dalam kolam tu memang padu kalau nak ambil gambar. Tempat ni bukan je untuk solat, tapi spot tenang untuk rehatkan minda dan hati. Tenang weh, sumpah korang kena pergi. Next, kami ke Asia Farm. Tempat wajib kalau datang Pekanbaru dengan keluarga ataupun dengan kawan-kawan. Tiket masuk cuma RM25,000 je. Lebih kurang tak sampai RM8. Pengalaman dia memang best. Konsep tempat ni macam mini Eropah. Ada rumah koboi, taman berwarna-warni dan ada sudut bergambar macam-macam tempat. Lepas tu ada haiwan comel macam kambing biri-biri, ayam, itik, monyet, burung unta, burung merak dan banyak lagi. Ikon COVID pun ada Ustaz, tengok akak ada Ustaz, dia ambil gambar dengan COVID. Tempat ni luas, bersih dan selesa. Datang waktu pagi ataupun petang sikit sebab tak panas sangat dan lighting pun sangat cantik. Malam tu pula kami dinner di Bar Solok Tanomo Lamak Raso. Nama pun dah sedap, makanan dia lagi sedap. Masakan Padang dia penuh dengan lauk, pedasnya menggetarkan jiwa yang hati nurani. Last kali jalan-jalan malam di Kota Pekanbaru, singgah tepi jalan beli tahu goreng, luar rangup, dalam lembut, ada orang mengidam. Enak banget sekali. Terus kita check in di Benteng Hotel, bilik selesa, terus rebah, recharge untuk hari esok yang lebih epic. See you soon guys, tomorrow.